Makkah ni tuan-tuan. Makkah ni Nabi cukup sayang. Ada dalam hadis Nabi SAW bersumpah di depan sahabat ramai-ramai ni. Nabi sumpah, Nabi kata, wallahi innaka la khair. Nabi kata, kalau tidak kerana Allah suruh aku keluar daripada bumi Makkah ni dulu ni, masa hijrah dulu ni, ma kharajtu. Nabi kata, sekali-kali aku tidak akan tinggal bumi Makkah ini. Kali aku tidak akan tinggal bumi Makkah ini. Masa Nabi SAW mengerjakan haji wada' dia, haji yang penghabis Nabi buat, Nabi bangkit berkhutbah di Arafah. Nabi sebut, Nabi kata, ana Muhammad. Nabi kata, aku ni Muhammad Al-Makki. Nabi kata, aku Muhammad kelahiran Makkah. Nabi kata, tuan-tuan, Nabi cukup bangga dengan Makkah, bumi Makkah ni. Nabi cukup bangga. Maka dinamakan Makkah ini sebagai tanah haram. Kita kalau berkesempatan ada rezeki sampai di sana, sama ada buat haji ataupun buat umrah, jaga-jaga. Bila masuk saja sempadan bumi Makkah ni, masuk aja hati kita ni mau tunduk betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasti kita kena ingat, yang pertama, ini tanah haram. Yang kedua, kita kena ingat, ini bumi yang Allah paling sayang. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa ini bumi Makkah ini bumi yang Nabi paling sayang. Kita kena ingat, kata Nabi pernah bersumpah, kalau tidak kerana Allah suruh aku keluar daripada Makkah ni, aku tak akan keluar daripada Makkah ini. Bertungkat paruh. Apa dia kata? Patah sayap bertungkat paruh. Maknanya Nabi kata, kalau tidak kerana Allah suruh keluar, orang buat apa kat aku pun, aku akan hadapi semua benda ni. Aku bertungkat paruh mempertahankan bumi tanah tumpah darah aku ni. Tuan-tuan tengok semangat yang ada dalam diri Nabi SAW begitu sekali. Bumi Makkah ini Allah pilih untuk diletakkan rumah dia, untuk diletakkan Baitullah, untuk diletakkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka rumah seketul itu dia nak cerita kat kita di sini, bahawasanya mula-mula rumah tu, rumah Allah, Kaabah itu dihantar tempat ibadah bagi manusia pada dalam bumi itu ialah rumah di Makkah. Dinamakan dengan nama Bakkah kerana ambil sempena mematahkan tengkuk orang yang sombong-sombong. Binasa akan mereka itu oleh malaikat Allah dahulu daripada jadi Adam 2000 tahun, dan dihantarkan kemudian daripadanya Baitul Maqdis. Antara keduanya, yakni di antara Makkah dan Baitul Maqdis itu 40 tahun lamanya. Yang ni ada dalam hadis Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Ni kita baru baca saat ni, ada di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dia cerita bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga tidak kurang hebatnya. Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal? Abu Dzar tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyu masjidin, mana satu masjid wudi'a awal yang mula-mula sekali Allah letak di atas muka bumi ni? Masjid, tempat sujud, rumah ibadat, mana yang mula sekali Allah letak di atas muka bumi ni? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata apa? Al-Masjidul Haram. Nabi kata, rumah ibadat hak mula-mula Tuhan letak atas muka bumi ni ialah Al-Masjidul Haram, Kaabah di Makkah. Itu yang mula-mula sekali. Kemudian Abu Dzar tanya Nabi, lepas itu apa? Nabi kata, Al-Masjidul Aqsa di Baitul Maqdis. Beza antara dua tu berapa lama? Nabi kata 40 sana, 40 tahun. Beza antara mula-mula diletak batu asas pembinaan Kaabah tu dengan Masjidil Aqsa yang menjadi isu perebutan antara Islam dengan Yahudi ini, beza dia 40 tahun. Benda ni diterangkan dengan jelas di dalam hadis Nabi SAW. Baik, seperti pada hadis dia beritahu dah. Seperti pada hadis Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dipanggil Sahihain. Dan pada hadis, awal barang yang zahir atas muka ayat ketika jadi langit bumi itu buih putih, maka dibina bumi daripada bawahnya. Yang ni tak tahu sumber daripada mana. Firman Allah, mubarakan wa hudan lil alamin, yang empunya berkat, yang ni Makkah ni,
Makkah ni dilimpahi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghidayah ia menjadi kiblat bagi mereka itu. Tuan-tuan bayangkan, satu dunia duk di mana pun semayang menghadap ke Kaabah. Satu dunia semayang menghadap ke Kaabah. Firman Allah, fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim. Ini pula cerita dia. Maka pada Makkah itu ada beberapa ayat, yakni ada beberapa tanda kenyataan atas fadilat dan hormatnya. Makkah ni ada banyak fadilat, banyak kelebihan dan banyak kehormatan dia. Setengah daripada keistimewaan Makkah itu ialah adanya makam Ibrahim. Adanya makam Ibrahim. Kan? Dulu satu masa dulu ada satu ustaz, dia tak pernah pergi Mekah. Tapi dia duk baca cerita pasal-pasal apa nama cerita Makkah apa semua. Satu orang sudah tanya dia, ustaz, makam Ibrahim tu apa ustaz? Dia kata kubur Nabi Ibrahim. Dapat tu tadi kadang-kadang celaru juga, kita tak tahu. Kita nak pergi jawab kata macam tahu. Kan makam Ibrahim ni apa ustaz? Dia kata makam kira kubur ni, kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim duduk tepi Kaabah ke ustaz? Dia kata duduk sebelah tepi tu. Makam ni daripada perkataan qama. Qama maksudnya berdiri. Makam maksudnya tempat berdiri. Makam Ibrahim ni maksudnya tempat batu tu, tempat Nabi Ibrahim pijak berdiri semasa dia membina Kaabah dulu. Kesan tapak kaki Nabi Ibrahim itu dipanggil makam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim, bukan kubur Nabi Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Letak di tepi Kaabah tu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, bukan kerajaan Saudi, bukan Al-Malik Faisal dulu, bukan Al-Malik Fahad dulu, bukan. Allah suruh letak di situ. Allah suruh letak, Allah sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah sebut dalam Quran. Dan jadikanlah tempat berdiri Nabi Ibrahim itu di belakang dia tempat semayang kamu. Kita bila pergi sana, kita sampai, kita tawaf Kaabah 1, 2, 3, 7 pusingan, pi arah belakang tempat yang kata makam Ibrahim tu, pi duduk belah belakang dia, semayang di situ. Sembahyang di tepi makam Ibrahim itu perintah Allah dalam Quran. Tuan-tuan, dalam 30 juzuk Quran tu Tuhan tak lupa sebut benda ni, mana benda ni cukup hebat. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi tahu tu sejarah pembinaan rumah ibadat pertama bagi orang Islam. Tuan-tuan, tu sebab kita kalau pergi Mekah, sama pergi buat haji ke, pergi buat umrah ke, kalau kita boleh pergi dengan satu orang yang boleh guide kita, yang boleh cerita satu according to Quran dan hadis Nabi, tuan-tuan, kita balik ini berasa berbaloi kita pergi. Kita tak mau pergi lagu macam hari ni ada duit pergi, lepas tu tak ketahuanan apa, kita tak mau macam tu. Sampai di sana dah, lepas tu duk jadi kelang kabut lagi apa semua. SMS mai dekat ustaz di Malaysia ni duk tanya, ni ustaz, isteri saya ni datang bulan ni macam mana ni, kami sedang melalui kawasan miqat, bolehkah dia nak niat ihram? Sampai benda tu duk keliru lagi. Duk ada di miqat dah. Duk ada di miqat tu duk ya dia ni macam mana ni ya? Bolehkah niat ihram ni? Dia ni dalam keadaan haid, dia dalam keadaan datang bulan, bolehkah dia nak niat ihram di miqat ni? Sampai macam tu punya blurnya. Tak mau macam tu. Nak niat ihram ni tak disyaratkan dalam keadaan suci. Yang mesti dalam keadaan suci ni tawaf aja. Lain daripada tu tak disyaratkan suci. Sebila masuk miqat niatlah. Niat ihram tak ada masalah. Tapi benda tu pun dia boleh jadi kalut, tuan-tuan. Maknanya apa? Kita tak cover maklumat tentang benda ni. Jadi itu sebab kalau nak pi, biar ada satu orang yang boleh guide kita, yang dia boleh explain every single benda yang ada di sana. Dia boleh explain dekat kita. Cakap pasal miqat, dia boleh terang miqat ni apa, yang kata Tanaim, yang kata Ji'irana, yang kata apa ni Zulhulaifah, yang kata Bir Ali, yang kata apa ni Bir Ali ni miqat, pasal apa dia jadi miqat. Nak cerita tu, nak kena tahu. Bila kita tahu tu, kita balik main ni, kita rasa menyawa lepas. Lega rasa api kali ni. Kita clear benda ni. Kita berjalan daripada Mekah nak berjalan pergi, kita tahu tang ni dulu ada hadis cerita pasal apa, tang ni cerita pasal apa, tang ni cerita pasal apa, sampai di sini apa, lalu kawasan ini bagi tahu ni kita sedang melalui kawasan apa, dulu ada hadis cerita macam ni. Semua ni based on hadis Nabi. Rasa